antara dapatan kajian yang sangat membimbangkan yang terpanggil oleh kerajaan Malaysia pada masa itu, 31.5% pelajar mengatakan kalau mereka ada kuasa dan peluang, mereka sanggup terima rasuah. Perkara ini tentunya agak menakutkan, mengejutkan dan juga memerlukan satu pemerhatian sangat-sangat penting dan utama. Kenapa saya kata penting dan utama? Penting dan lebih-lebih lagi utama kerana kalau itulah minda mereka pada masa itu. Bagaimana nanti pada masa 10 tahun, 20 tahun akan datang. Kronologi itu meletakkan bahawa gagasan untuk mewujudkan satu institusi sangat penting. Maka dinamakan Institut Integriti Malaysia. Dan pada masa yang sama, penggubalan Pelan International itu ataupun PIN yang meletakkan bahawa garis kasar, garis dasar untuk menentukan bahawa apakah tekad integriti yang perlu diletakkan sebagai asas untuk memastikan landscape integriti kita dalam soal kewibawaan, dalam soal karisma manusia, lebih-lebih lagi pada pelajar dan sebagainya, dapat ditabirkan dengan baik. Okay. Datuk Seri tadi ada Datuk Seri menerangkan pasal 5K tu. Okey, kalau bolehlah Datuk Seri elaboratekan dia secara panjang sebab kita nak bagi pemahaman kepada pegawai-pegawai IIM kita sendiri sebelum kita bertemu dengan masyarakat sebab kita ni fungsi kita ada 3 kan. Salah satunya adalah macam kita bagi pendidikan pada mereka, advokasi, latihan. Jadi kita nak instill that 5K inside each of the staff tu. Alamak, cakap orang putih. Okay, boleh tak kalau Datuk Seri elaboratekan yang 5K tadi tu? Satu instill, yang kedua elaborate. Tak apalah, kita kena guna perkataan tu. Betul ya, saya memang sebenarnya kebetulan masa pejabat lama dulu pula, saya guna perkataan 5K ni. Ada perkara-perkara 5K yang saya tekankan, tapi sebelum tu saya pernah lontarkan juga perkataan duty, joy and passion. Banyak keyword-keyword ni kita ambil daripada guru-guru management sebenarnya. Ya? Kenapa saya sebut perkataan sebelum saya pergi pada 5K? Saya juga bercakap dengan banyak pihak. Baik mendidik ataupun memberi motivasi, terutama pada bercakap dulu lah ya. Kenapa saya guna perkataan duty, joy and passion? Kita ni bertugas sebelum kita nak menentukan bahawa apa yang kita buat itu dapat memotivasi kita sendiri. Kita bertugas ataupun duty kita tentunya kepada Allah SWT, kepada Islamnya. Kepercayaan lain itu pulang pada agama masing-masing. Tapi pada kita, kepercayaan kita tentu kepada Allah SWT. Apabila kita katakan duty itu menentukan kebertanggungjawaban kita, amanah yang dilaksanakan, tentu kita nak lakukan yang terbaik. Tetapi dalam masa yang sama, nak melakukan itu dengan rasa berat atau tidak, kita ada perkataan joy itu, rasa seronok. Keseronokan itu datang dengan satu keikhlasan. Bila kita ikhlas, kita tak akan rasa letih. Naluri manusia ataupun sifat manusia memang ada letih. Letih itu biasa. Terutama macam bulan puasa misalnya, kering, tekak, ni tak ada minum ni pun. Tetapi dalam masa yang sama kita sebutkan, letih itu kita hilangkan dengan perkataan rasa seronok. Keseronokan itu mendatangkan natijah, kita tak rasa orang kata putus asa, kita takkan cepat melatah tak pasal sebagainya. Tapi yang paling penting juga tentang passion ataupun kecintaan, kegarahan kita untuk melakukan sesuatu. Daripada duty, joy and passion, saya letakkan pula asas 5K itu. Apa dia? Kalau untuk pegawai IIM sendiri lah, ataupun di luar sana, siapa juga yang menentukan bahawa kefahaman. Saya dulu sebagai pegawai penguasa undang-undang, dalam SPRM, dalam immigration. Sebagai pegawai penguasa undang-undang, mula-mula yang perlu kita laksanakan ialah kita tentang tahu tentang undang-undang yang kita nak tadbirkan. Kalau di IIM ni, kita tahu bahawa kita ada strategi yang perlu kita laksanakan. Misalnya, Pelan International itu. Sejauh mana pengetahuan kita tentang tekad integriti yang perlu kita laksanakan, di dalamnya ada pecahan-pecahan, di dalamnya ada nanti matlamat yang perlu kita capai, ada time frame ataupun jadual jeda masa yang perlu kita tentukan, ada pula agensi-agensi yang perlu kita libat uruskan. Jadi kefahaman itu sangat penting. Berdasarkan kefahaman ini dapat menentukan bahawa kita mencapai sesuatu tindakan itu tanpa pergi kona-kona banyak. Maksudnya kona-kona begini. Kalau kita boleh pegang telinga kita begini, kenapa kita mesti pegang telinga kita ke belakang begitu? Maksudnya, tentu ada perkataan low cost high impact. Kan? Dengan dana yang sekian-sekian,
dengan peruntukan sekian, tetapi kita dapat maximum impact daripada strategi yang kita laksanakan. Jadi itu dia pasal kefahaman. Bila dia faham tentang strategi, bila faham tentang keberhasilan yang nak dicapai, macam saya sebut tadi tentang begin with the end in mind. Apa yang nak capai? Bukan output bilangan peserta yang ikut saja, tetapi berapa ramai bilangan itu yang menghayati dan menerima pakai dan kemudian menyebar luaskan aspek integriti. Itu kefahaman. Panjang juga tentang isu kefahaman yang boleh kita perincikan. Data yang kedua, tentang kesedaran. Sedar kita bahawa kalau bukanlah kita yang melaksanakan, adakah kita harapkan jabatan lain, agensi lain untuk melaksanakannya? Betul, kita perlu bersepadu dengan jabatan lain. Tetapi maksud saya, apabila tugasan itu diamanahkan kepada IAM, baik petugas-petugasnya, dalam apa juga kapasiti kerjanya. Bila sebut tentang kesedaran tadi, dia sedar. Kalau betul aku melaksanakannya, itu cakap dalam diri. Kalau diluahkan, cakap kuat. Kalau bukan dia yang melakukannya, siapa nak lakukan? Takkan diharapkan apa yang dia nak lakukan, diharapkan kepada agensi Alam Flora misalnya. Ataupun itu ada tugasan masing-masing. Alam Flora pun, dia ada bab-bab integriti yang diperlakukan tentang alam sekitar, tentang kebersihan. Tetapi kita, dengan adanya strategi yang pelan dan tindakan yang perlu kita laksanakan. Bila kita sedar, betul datang ke yang ketiga itu, iaitu keinsafan. Lebih dalam dia punya natijah dia, selepas, cuba kita tutup mata kalau kita insaf bahawa kita ni sebagai hamba Allah, tentunya kita merasakan, kita rasa kerdil. Kita ada satu yang teragungkan Allah SWT misalnya. Dengan apa yang ditontonkan, apa yang ditunjukkan teladan oleh Rasulullah SAW. Pada kita, keinsafan itu yang datang memberikan natijah bahawa kita perlu extra effort kita. Mana kita menjangkaukan tentang bukan sahaja seadanya yang kita buat, tetapi jangkauan kepada extra mileage. Maksudnya, kalau inilah pencapaian kita hari ini, tentu pencapaian kita esoknya akan lebih baik. Kan selalu terdengar Macam hari KPI. ini mesti Macam KPI lah. Kalau macam tahun ni KPI sama juga. tahun depan kena lebih Betul. banyak. KPI itu harian kita boleh letakkan. Bukan sahaja tahun depan. Harian. Hari ini mesti lebih baik daripada semalam. Dan semalam mesti lebih baik daripada hari ini. Maksudnya KPI kita dalam soal, baik dalam soal niat kita, baik dalam soal penghasilan kerja kita, kalau setiap harilah kita katakan menilai KPI kita, sejauh mana kita mencapainya. KPI besar ada. Mungkin dari segi KPI itu yang ditentukan. Oh, sini bilangannya, ini penghasilan. Tetapi saya sebut tadi, natijah output kepada outcome. Outcome lebih besar lagi. Betul kita kata output. Tahun ni kita dapat mendatangkan, orang kata, 50,000 orang peserta yang telah kita tadbir uruskan dalam soal memberi pendidikan dan sebagainya. Tetapi outcome yang lebih besar ialah sama ada 50,000 ini telah memberikan satu penterjemahan kepada kebaikan di luar sana. Macam saya sebut AIGA tadi. AIGA itu, ni sebut pasal kesedaran tapi keinsapan, tapi nak lanjutkan. Walaupun kita katakan AIGA, outputnya 154 atau sekarang ni dah lebih 200 lebih yang saya fahamkan telah menyertainya. Itu bilangan. Tetapi rupa-rupanya di dalam untuk menyertai AIGA itu sendiri, setiap agensi yang nak menyertainya perlu bisa sedia dengan dia punya perincian. BMS telah dilaksanakan, mereka mengadakan dia punya polisi-polisi anti rasuah misalnya, NSCP ke apa juga perkara yang perlu diketengahkan di situ. Outcome itu sendiri maksudnya yang 200 lebih menyertai, tetapi setiap agensi ini telah mengupayakan jabatan masing-masing dengan kapasiti untuk menyertai. Tetapi lebih penting lagi, kapasiti menyertai itu dengan bersiap sedia dengan apa juga komponen yang mesti ada. Itu outcome. Panjang lebar kat situ. Jadi berbalik tentang keinsafan tadi, di dalam lubuk diri kita mengatakan bahawa kita nak melakukannya dengan extra mileage, dengan satu mengupayakan kita kepada sesuatu perkara. Betul nak mencapai sasaran, tetapi dalam masa mencapai sasaran, mungkin ada setengah tu tak tercapai. Tetapi kalau kita kan lebih lagi, kan dikatakan misalnya excellent, mesti go par excellent, lebih lagi di situ. Itu keinsafan. Tapi yang penting yang keempat ni, yang saya sebut tentang keikhlasan, iaitu
mengikhlaskan diri kita bahawa we can do better. Itu dalam soal tadi. We can do better than that. Maknanya kita boleh lakukan sesuatu yang lebih lagi. Sama macam saya tengok ya, total quality management. Ya, konsep ni. Ya. Konsep quality pengurusan menyeluruh. Doing the right thing, right the first time, on time, all the time. And always striving for improvement, always satisfy the customer. Apa maksudnya? Bahawa kita nak melakukannya, betul kita ada sasaran kita. Kita ada sasaran juga melibatkan customer atau pelanggan kita. Bahawa nak menentukan bahawa pelanggan kita dapat kepuasan hati mereka. Macam IM tadi bila kita dah tahu dah, kefahaman kita jelas, nak memahamkan orang boleh bersenang. Kita sedar bahawa ini tugasan kita, nak menyedarkan mereka juga bersama-sama kita akan lebih mudah. Kita tahu bahawa keinsafan itu dapat ditentukan bahawa kita perlu melakukan satu. Bukan untuk kita saja, IM. Tetapi mereka juga insaf bahawa mereka kena lakukan untuk mereka sendiri. Jabatan mereka, keluarga mereka dan sebagainya. Keikhlasan ini begitu juga. Bahawa mereka dapat menentukan yang kita nak lakukan ini win-win situation. Dan keikhlasan itu mendatangkan bahawa ganjaran yang ada bukan dalam soal keduniaan itu, tetapi dalam soal keakhirannya, iaitu jariah yang ditinggalkan. Kan ilmu yang dimanfaatkan. Jariah yang kita tinggalkan itu sebagai satu orang kata pahala berterusan yang terhasil. Datang yang kelima, keberkatan dan keberhasilan ini. Sebab kalau kita dah lakukan dengan 4 yang tadi itu, dengan keikhlasan itu, dengan rasa bukan dipaksakan, tentu ikhlas. Bila ikhlas ni akan dapat ganjaran keredaan Allah SWT akan dapat dekat situ. Dan bila sebut tentang keberkatan, begitu juga. Keberhasilannya, Alhamdulillah kita dapat capai KPI. Kita dapat memuaskan hati bosses kita. Itu bos puas hati, tak puas hati, itu soal lain. Tetapi kita sendiri, memuaskan hati kita. Adakah kita melakukan effort kita yang terbaik ataupun yang lebih baik daripada yang dikehendaki? Kita saja bertanya bagi kita. Kita nak jalan pintas atau jalan panjang? Jalan lebih jauh. Jadi dalam soal keberkatan itu juga. Jadi yang 5K ini, saya sendiri garapkan kepada dalam aspek kehidupan. Bukan saja dalam menentukan bahawa kerja buat kita dalam Institut Industri Malaysia ke atau dalam pekerjaan kita, tetapi dalam kehidupan kita. Orang nak kahwin lah misalnya. Dia kena faham kerukunan seorang rumah tangga. Dia kena sedar bahawa itu yang dia perlu laksanakan. Dia perlu keinsafan bahawa dia memegang amanah tanggungjawab sebagai suami, sebagai isteri, sebagai anak dan sebagainya. Dia kena ikhlas bahawa yang dilakukannya, dia ikhlas memegang amanah itu dengan kebertanggungjawabannya, bahawa yang dia akan persoalkan kemudian hari esok. Dan keberkatan ada nanti kat situ. Itu dalam soal perkahwinan. Dalam soal kehidupan bekerja. Dalam soal kehidupan bermasyarakat. Dalam berpolitik misalnya, cara lebih luas lagi, dalam pentadbiran, dalam sektor swasta, semua ini kalau diterjemahkan tentang kita ulang balik semula, tentang kefahaman, tentang kesedaran, tentang keinsafan, tentang keikhlasan, keberkatan dan keberhasilan itu insya-Allah dapat diterjemahkan. Jadi kita harap dengan penerangan panjang lebar ni, kita dah tak ada lagi mindset mereka-mereka yang mengatakan tak apa, kau dah buat, aku tak payah buat. Sebab kita memang setiap hari kita akan berdepan dengan masalah yang sama, iaitu selalunya orang akan avoid responsibility, avoid accountability. Tapi dengan penerangan Datuk Seri tadi tu, kita harap benda ni boleh diubahkan. Kalau tak banyak, sedikit. InsyaAllah. Jadi kita berhenti seketika dan kita akan sambung semula selepas ni. Datuk Seri, kita dah bercakap berkaitan dengan pendidikan, kita dah bercakap pasal masyarakat, kita dah cerita pasal employee of the organisation. Okay, sekarang ni saya nak bawa kepada sektor swasta juga. Sebabnya kita pun memang ada berurusan dengan pihak swasta juga. So, sektor swasta ni kita tengok masih ada lagi terlibat dengan kes-kes pelanggaran integriti secara tak langsung. Adakah mereka ni banyak mengamalkan prinsip compliance on paper sahaja? Dekat sini kita nak tanya, okay, selain daripada apa yang IM sedang lakukan sekarang ni, iaitu kita punya sistem iaitu CISM, apa lagi yang menurut pandangan Datuk Seri yang IIM boleh lakukan ataupun boleh laksanakan untuk sektor swasta? Betul ya, tentang sektor swasta.
sebelum saya nak fokus pada sektor swasta, saya nak memetik dulu tentang apa kata-kata daripada Profesor Section atas. Dia kata, kalau seorang pegawai kerajaan yang meminta menerima rasuah, ni kalau cakap aspek rasuah ya, maka mereka lebih layak dipersalahkan kerana permintaan atau penerimaan wang rasuah itu. Maksudnya apa? Kerana pegawai kerajaan yang memegang amanah, dia nak luluskan projek, dia nak luluskan lesen, dia nak keluarkan permit dan sebagainya, kuasa mereka. Tetapi dalam soal swasta ni pula, ini merupakan gabung jalin dalam soal pertumbuhan ekonomi. Baiklah kerajaan, baiklah swasta dan swasta. Tetapi dalam swasta, tadi sebut tentang sama ada compliant on paper sahaja, itu merupakan at least satu usaha. Tetapi lebih penting macam mana nanti pengawasan pemantauan bersama. Sebab itu ya, betul. Saya dulu pun terlibat semasa saya di SPRM. Selaku pengurusi membincangkan tentang CISN, Corporate Integrity System Malaysia. Dan alhamdulillah dapat penerusan sehingga sekarang ini. Di mana perkara yang dibincangkan tentang mengintegritikan, membudayakan integriti dalam sektor swasta. Ini kerajaan, ini masyarakat, ini apa juga sektornya. Tapi dalam sektor swasta, ada komponen-komponen penting dalam. Seperti kita berbincang dengan Chamber of Commerce misalnya, Dewan-Dewan Perniagaan. Kita berbincang dengan kementerian, kita berbincang dengan pelbagai sektor. Malah sampai peringkat antarabangsa. Sebab pertumbuhan ekonomi memang perlu. Tetapi dalam masa yang sama, competitiveness of the report yang ada, report ataupun laporan-laporan daya saing negara kita berdasarkan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan ease in doing business, ataupun bagaimana mempermudahkan dalam soal perniagaan, perdagangan. Semua ini dapat dirangkumkan dengan menentukan bahawa sektor swasta sebagai peneraju dalam aspek integriti tertentu dalam bidang mereka. Tapi bila sebut tentang aspek ini, CISM satu perkara yang pernah juga dibuat tentang integrity pledge, ya? Ikrar integriti. Tapi ikrar integriti itu pun merupakan satu ikrar. Betul, lafaz ikrar. Tetapi dalam masa sama, pengawasan dan penelitian terhadap komponen ikrar itu sendiri. Sejauh mana setiap detail perkataan itu dilaksanakan. Sebab itu saya sebut tadi, macam Plan International, ada komponen dalam itu tentang komponen institusi ekonomi. Maksudnya swasta, di mana ada inisiatifnya. Dia ada dekat situ program-program tindakan yang perlu dilaksanakan. Ada time frame dia ataupun jangka masa yang tertentu dilaksanakan. Dan dalamnya ada juga siapa agensi terlibat. Baik syarikat itu sendiri ataupun kita katakan toke-toke lah ya, ataupun kita kata pengusahanya, shareholder dia, ataupun pemilik syarikat itu sendiri, sehingga akhirnya dapat diterjemahkan semua program itu dilaksanakan. Dan ada pengawasannya. Kenapa saya sebut ulang-ulang tentang pengawasan pemantauan? Sebab jika sesuatu inisiatif tidak ada pengawasan, dia akan kadang-kadang lukewarm lah, undangan kata ayam, ataupun tidak ada satu tempat pelaporan dilaksanakan, tidak ada satu penelitian bahawa ini dilaksanakan. So, pernah kita perakukan, kalau dalam kerajaan, dari jatuh kuasa tata kelola, misalnya, yang kita tahu yang menteri sendiri pengurusikan, ada KSN pengurusikan, tetapi dalam sektor swasta ni, nampak agak tidak wujud kat situ, dan pernah kita cadangkan di Institut Negeri Malaysia pun, semasa saya di sini dulu, kebetulan saya pernah jadi Kepala Presiden, hampir 6 tahun. Sebab itu saya kata, pernah kita proposekan atau kita cadangkan bahawa ada satu jawatan kuasa tertinggi kerajaan yang mungkin dalamnya ada Kementerian Perdagangan, baik antarabangsa atau dalam negeri di dalamnya, supaya komponen sektor swasta ini, pelaporan mereka ada di situ. Tetapi kita pun faham bahawa sektor swasta ni ada tindakan-tindakan telah dibuat. Contohnya dalam Suruhanjaya Syarikat Malaysia, ada pelaporan-pelaporan kewangan yang mereka dikendaki syarikat ini melaporkan kepada SSN. Di Bursa Malaysia, di Security Commission, Suruhanjaya Syarikat, ada masing-masing pelaporan-pelaporan yang perlu dikemukakan. Dan ini semua merupakan satu tindakan yang kita katakan mereka laksanakan, tetapi pada peringkat dasar dalam negara, ada saluran tertentu untuk dipelopori. Dan sekali lagi inisiatif ini pun bukan inisiatif jangka masa pendek, tetapi kalau misalnya telah dilaksanakan, alhamdulillah. Jika tidak, perkara ini perlu penerusan kepada satu kotak cadangan supaya akhirnya nanti dibawa kepada pihak-pihak tertinggi kerajaan, kepada jawatan jemaah menteri sendiri pun penelitian-penelitian seperti itu perlu dilaksanakan.
Yang tu saya faham. Tapi yang kalau kita tengok swasta ni, dia terbagi pada dua. Okey, yang saya rasa yang big mega companies tu okey lah. Mungkin kita akan boleh buat yang macam tu. Tapi untuk target kepada yang kecil-kecil macam sole proprietor ataupun partnership, macam mana kita betul-betul nak memastikan yang mereka tu pun memang follow apa yang kita cuba, sebab kita ni nak, macam tadi Datuk Sri ni cakap kan, berjalan mesti seiring kan. So maknanya macam mana kita nak pastikan mereka ni pun terlibat sama. Baik. Betul ya. Bila kata PLC, GLC agaknya yang besar-besar ni memang dia mereka kerukunan dalam soal menentukan apa dipanggil aspek-aspek integriti itu memang jelas dan juga mereka ada dana tertentu. Tapi syarikat-syarikat kecil, betul di bawah SSM yang ada ratusan ribu hingga tidak jutaan, dan juga ada komponen situ, misalnya pusat khidmat kontraktor, kan? Dia kecil-kecil, tak semestinya yang besar-besar tu. Mereka ada juga apa yang dipanggil misalnya melibatkan pusat-pusat tertentu yang mereka menggariskan tindakan-tindakan tertentu dalam soal integriti. Maksud saya ya, semasa syarikat-syarikat ini nak memperbaharui lesen mereka atau permit mereka, pernah cadangkan dan pernah pun juga tindakan dibuat, iaitu mereka perlu melalui kursus-kursus rukun niaga ataupun tindakan-tindakan melibatkan pematuhan-pematuhan aspek integriti. Yang perlu jatuh yang besar-besar ni, kalau macam yang kata PLC ni betul kita tahu lah ya, dia ada Green Book, Silver Book dan sebagainya. Tetapi untuk syarikat-syarikat seperti ini yang sole proprietor ataupun yang bersifat persendirian, yang integriti itu bukan saja dalam soal pematuhan-pematuhan dalam apa yang ada dasar dalam plan international, tetapi hubung kait antara INN dengan lembaga hasil dalam negeri misalnya. Macam mana pematuhan mereka terhadap membayar cukai, ataupun mungkin juga pelarian cukai mereka. Itu bab cukai. Bagaimana pula nanti kalau kita bincangkan tentang aspek-aspek rukun niaga yang mesti mereka patuhi. Kita ada MPC misalnya. Ya? Kalau Productivity Center itu tentang daya saing ini bukan saja syarikat besar, tetapi melihatkan bagaimana nanti puluhan ribu yang kita kata sole proprietor ataupun syarikat-syarikat kecil ini yang berdaftar dengan pelbagai agensi yang perlu juga menentukan apa konsep integriti yang ada dalam dasar yang digariskan itu perlu dipatuhi. Dulu pernah dinyatakan bahawa kalau syarikat yang mungkin 5 orang kerja, atau mungkin bukan syarikat pun, yang itu lebih yang kecil, ataupun mungkin yang 20 orang, tetapi penentuan terhadap menepati tindakan-tindakan yang mesti dipatuhi. Baik dalam aspek pekeso misalnya, dalam aspek insurans yang mesti dibuat, dalam aspek keselamatan mesti dipatuhi. Jadi tak adalah nanti macam kita katakan bab integriti ni nampak integriti saja. Budaya integriti tak ada merasuai. Itu satu perkara. Tetapi dalam mematuhi semua peranan dalam syarikat, baik keselamatan, baik kesihatan, baik kita kata pencemaran alam sekitar, baik jaga tentang macam mana mereka membudayakan suatu aspek integriti yang meluas yang kita sebut itu tadi dapat mentadbirkan. Yang itu antara perkara yang mesti dipatuhi dan dibuat. Yang rukun niaga yang Datuk Seri sebut tadi tu masih lagi ke dilaksanakan ataupun memang dah? Rukun niaga ni memang dah ada sejak dulu. Okey. Cuma kepastian tentang penelitian dan juga pengawasan dan juga pengadaptasian atau mereka menghayatinya. Itu satu perkara yang mesti mereka lihat semula. Jika tidak nanti macam tadilah, dia dulu dah ada macam Code of Business Ethics. Okey. Ya? Kalau kita ada Code of Business Ethics ni dalam setiap malahan SSM sendiri pun mengeluarkan Code of Business Ethics ni, ataupun kita tentukan bahawa untuk menjadi sebuah syarikat mereka mesti patuh ni. Dia ada senarai semak itu ataupun checklist itu yang mesti dipatuhi. Jika tidak, SSS ni boleh membatalkan syarat-syarat lesen tertentu. Jadi kepatuhan tu syarikat takut dibatalkan lesen sebab mereka tak boleh berniaga. Tapi dalam masa sama, penentuan bahawa syarikat itu sendiri mematuhinya. SSM memang membuat kawalan sedia, tetapi syarikat itu sendiri dia punya perkataan, dia punya self regulatory itu mesti ada daripada dalaman syarikat itu sendiri, menentukan bahawa it is good for the company ataupun ia akan memberikan keberuntungan kepada syarikat. Dalam masa sama dia tidak ada yang liability nanti. Bayangkan sebuah syarikat kecil
Tetapi apabila tidak berintegriti, melakukan kesalahan, denda yang mereka terpaksa hadapi atau insurans yang terpaksa mereka tanggung oleh kerana adanya kecederaan pada pekerja dia, mengatasi berjumlah untung. Tetapi mereka menghayati tentang Code of Ethics, Code of Business Ethics atau rukun niaga itu, untung dapat dalam masa sama penghayatan integriti dan menentukan bahawa mereka tidak akan nanti ada liability lain yang terpaksa mereka tanggung oleh kerana tidak mengamalkan rukun niaga ini. Maknanya sekarang ni kalau kita tanya sebab dari tadi pun Datuk Seri Asyik menyebut pasal pemantauan, pengawasan kan. Untuk yang mereka yang kecil-kecil ni, dia ada ke pemantauan dan pengawasan berterusan ataupun just self-regulatory yang macam Datuk Seri cakap tadi? Tengok ya, kalau kenapa dilesenkan oleh agensi-agensi, SSM lesenkan, pejabat daerah lesenkan, kalau MOF sendiri, Kementerian Kewangan nak menentukan bahawa orang yang masuk tender itu mesti berdaftar. Kerana ini semua adalah kawalan. Di situ sendiri, bila sebut kawalan yang dikeluarkan, syarat untuk mendapatkan lesen satu perkara, syarat untuk memperbaharui lesen pun jadi satu lagi perancangan atau satu perkara yang mereka peratuhi. Jadi, semasa penentuan untuk memperbaharui, penentuan untuk mendaftarkan sendiri pun, yang ini merupakan satu pengawasan. Dan dalam masa yang sama, pengawasan tahunan ataupun pengawasan dalam masa-masa tertentu itu merupakan pengawasan yang rotation yang perlu mereka patuhi. Di sini sebenarnya pengawasan yang dibuat, penyelihaan. Sekiranya mereka tak patuh tentang apa yang dia punya content ataupun checklist ataupun senarai sembak yang mereka patuhi, maka dia terbatal. Itu pertama. Itu dalam soal syarikat. Tapi dalam soal yang kita katakan profiling individu yang memegang syarikat itu pula. Ada setengah, dan memang pengalaman dululah kita lihat, ada satu-satu syarikat ini bila orang pemiliknya ataupun shareholdernya yang melakukan perkara yang memudaratkan syarikat itu atau menyalahi undang-undang, mereka tutup syarikat itu, tubuh syarikat lain. Bila tubuh syarikat lain, atas nama individu itu, nampak okey. Tetapi sebab itu kita berbincang SSM, dah lama dah dibuat. SSM sendiri menentukan bahawa bukan saja profil syarikat itu yang diperlihatkan, tetapi profil individu yang di dalamnya. Ini juga merupakan pengawasan dan pemantauan. Dan semua aspek ini bukan sahaja dalam aspek pemantauan terhadap apa yang mereka laksanakan dalam syarikat itu. Misalnya, syarikat tidak daftar untuk membuat perolehan tentang ataupun kontrak yang tertentu. Tetapi dia melakukan lebih daripada apa yang spesifikasi dalam syarat syarikat mereka. Tentu merupakan kesalahan. Itu pun dipantau. Lebih-lebih lagi pemantauan lebih dalam tentang penyata kewangan mereka yang mereka kena hantar. Tapi syarikat-syarikat kecil tadi, oleh kerana jumlahnya ratusan tidak pun jutaan, maka pemantauan yang dibuat oleh saya sebut tadi oleh agensi berwajib dilakukan. Tetapi lebih cantik lagi, yang saya sebut lebih cantik lagi itu syarikat itu sendirilah. Sebab jangan tunggu ada pemantauan, ada denda yang dikenakan, baru tersedar yang ini tak patuh dan sebagainya. Tetapi self-regulatory. Ini merupakan satu self-check ataupun the hygienic factor yang mereka perlu patuhi dan laksanakan. Okey. Terima kasih banyak Datuk Seri. Okey, kita berhenti seketika and then kita akan sambung dengan soalan yang terakhir lah selepas ni. Terima kasih. Kerana masih lagi bersama kami. Okey, untuk yang terakhir, saya nak bawa kita kepada kerajaan pula sebab kita try to cover everything ya Datuk Seri ni. Okey, so maknanya dekat sini kita perasan kita memang banyak ada, kita macam setiap kali ada perubahan kerajaan, maknanya komitmen terhadap integriti tu pula sentiasa berubah-ubah. Okey, dekat sini bagaimanakah menurut pandangan Datuk Seri, IIM memastikan usaha memperkasakan integriti itu sejajar dengan perubahan dasar-dasar kerajaan yang berubah-ubah tadi itu? Ada pepatah mengatakan sekali bah, sekali air berubah. Itu biasa kita dengar. Tetapi lebih penting lagi, apabila ada perubahan-perubahan itu, tentunya perubahan itu ke arah penambahbaikan. Ini mesti dan perlu dilaksanakan. Saya tengok dia, kalau macam kita katakan semasa Perdana Menteri kita yang pertama,
Tengku Brahmaputra misalnya. Pada masa itu, gejolak yang paling penting itu bagaimana nak memerdekakan negara kita daripada penjajah. Alhamdulillah, dah dapat dilaksanakan dengan kesepaduan tindakan yang dilaksanakan. Selepas itu, mulalah kita ke arah pemodenan. Baik semasa Tun Razak dan seterusnya lah ya. Semua arah ke arah pemodenan, semua arah kemajuan, semasa Tun Mahathir sendiri pun semasa dalam wawasan 2020 dulu menyatakan cabaran keempat khususnya dalam wawasan 20 mengatakan tentang lonjakan bagaimana etika, integriti dengan nilai-nilai mulia itu nak dicapai. Kemudian datanglah dengan bersih cakap amanah, penerapan nilai murni dan segala dasar yang telah dibuat, termasuk rukun negara dengan prinsip-prinsip yang tertentu sebagainya. Ini semua saling memperlengkapkan. Kemudian dengan kepimpinan kerajaan sekarang, sebelumnya kita dah ada Islam Hadari, transformasi. Kemudian kita buat pula yang disebutkan tentang aspek bagaimana madani sekarang ini misalnya. Saya katakan, betul perubahan kerajaan nak atau tidak itu akan berlaku apabila pandangan masyarakat atau kumpulan tertentu berdasarkan kepatian atau berdasarkan apa juga kesempatan dalam pentadbiran. Tetapi yang paling penting yang saya nak perjelaskan sini iaitu bagaimana unsur-unsur ini semua saling memperlengkapkan. Selepas semasa Tun Abdullah Ahmad Badawi, kita lancarlah Line International, menubuat IIM dan sebagainya. Tapi dalam sekarang ini, bila sebut saja tentang usul-usul tata kelola dengan takbir urus dan sebagainya, datang pula lagi dengan strategi tertentu. National Anti-Corruption Plan. Kemudian diperbaharui pula lagi dengan National Anti-Corruption Strategy. Semua ini pada saya, walaupun perubahan berlaku, tetapi ke arah penerbaikan yang dilaksanakan, iaitu dengan adanya strategi, dengan adanya pengawasan, pemantauan terhadap adakah perkara yang lama itu telah dilaksanakan, kalau ada kelemahan dan kekurangan untuk diperbaiki, dan tentunya strategi-strategi yang kalau akan datang pula ada strategi baru yang nak dibuat, mesti strategi itu merupakan reform kepada pendekatan-pendekatan yang telah ada untuk ditambah baikkan. Pada step beginilah ya, selalu disebutkan tentang kalau ada standard tertentu. Kalau standard itu telah cantik dilaksanakan, bila datang apa juga kesempatan kepimpinan misalnya, ataupun datang juga apa-apa idea, strategi yang akan datang, standard yang dah bagus itu tentunya datang standard yang baru, mesti standard yang baru itu lebih baik daripada standard yang sedia ada. Jika tidak, apa maksudnya dia saja nak diadakan? Dengan erti kata bahawa untuk menentukan bahawa apa juga perubahan-perubahan kepimpinan, pucuk kepimpinan ke, ataupun baik dalam kerajaan ke, baik dalam pentadbiran ke, baik dalam sektor swasta sendiri pun, hatta kepada masyarakat. Semua perkara ini perlu dinilaikan dan diperhatikan, diperincikan dan dilihatkan semula. Backtrack. Maksud backtrack itu menelusuri balik tindakan yang dah bagus, diperbaiki. Yang dah diperbaiki itu nak dijadikan sebagai satu yang habit ataupun satu yang dibiasakan. Dan akhirnya nanti integriti menjadi satu yang panggil pembudayaan integriti. Membudayakan integriti, sekali lagi kita nak ulang, bukan mudah. Tetapi tidak sukar sekiranya semua pihak terlibat. Dia tak boleh picisan. Kalau kita katakan dalam kerajaan, kita buatlah, ya, misalnya kerajaan mengatakan tata kelola, tetapi tidak ada sambutan daripada peringkat bawah. Dia turn from the top kepada bawah. Ada setengah tu kalau dasar, biasa memang turn from the top lah. Tetapi bottom up, daripada bawah ke atas, itu pelaksanaan. Mana mungkin pelaksanaan dapat dipantau ke 100% oleh orang atas sekiranya tidak ada sambutan daripada bawah. Sama juga daripada bawah ke atas. Sebab itu bila kita sebut tentang macam mana pendekatan bersepadu ini yang holistik itu, dia satu merging ataupun coalition yang ada, iaitu kolaborasi antara pelbagai pihak dengan semua pihak. Dari pelbagai pihak satu perkara, tapi dengan semua pihak. Kalau pelbagai pihak, kita kata sektor swasta, kerajaan. Kita tahu dalam kerajaan kita pun kita ada kerajaan persekutuan, kerajaan negeri dan ada pihak bersetempatan. PBP ini sendiri pun ada satu rangkuman kesempatan untuk mereka juga bertindak dalam masa yang sama. Sebab itu ya,
Di IIM ni sebagai satu dasar dalam negara, dulunya kita sebut Institut Malaysia. Tetapi di peringkat negeri ada yang telah terbentangkan, telah pun dilaksanakan, iaitu Institut Integriti Negeri. Yang di situ sendiri pun perlukan satu lagi tindakan bersepadu oleh peringkat negeri. Kalau dah ada yang bagus, alhamdulillah. Tetapi jika tidak, ini merupakan satu keutamaan yang insya-Allah dicanangkan ataupun akan diperbincangkan untuk dipelopori oleh pelbagai peringkat negeri. Maknanya yang Institut Integriti Negeri ni akan dilaksanakan lah dalam masa terdekat. Ia telah sedang dan yang insya-Allah kita akan perpanjangkan lagi. Yang telah pun kita bincangkan dengan Yang Berkuasa KSN bagaimana perkara ini nanti dapat disebarluaskan supaya replikasi daripada IM sendiri dapat dilaksanakan di peringkat negeri. Saya sebutkan sebab apa? Semasa saya dekat sini dulu di IM sendiri pun tahun 2005 lagi usaha ini telah digagaskan dan telah berjaya beberapa negeri untuk mengambil tindakan seperti mana yang dilaksanakan oleh IM. Tetapi ada beberapa negeri lagi yang boleh ditingkatkan dalam soal baik kapasiti mereka berdasarkan kita tahu ada beberapa negeri yang melaksanakannya tetapi belum lagi agaknya pakai keseluruhan mekanisme macam IM. Tetapi dalam masa sama mekanisme satu perkara tetapi pelaksanaan itu yang sedang lagi diperbincangkan insya-Allah bersama mereka. Yang pernah dilaksanakan, okey, maaf aku saya tanya, yang pernah dilaksanakan tu, dia adakah centralized ke ataupun decentralized? Yang negeri dengan yang IIM yang ada di sini. Baiklah ya. Saya terus ambil contoh lah ya. Selepas kita bentangkan pada tahun 2005, betul pelajaran IIM sendiri tahun 2004. Tahun 2005 kita bentangkan pada kerajaan dan beberapa negeri, misalnya Melaka, Kedah, Pulau Pinang, Malang Sarawak, to a certain extent, ada beberapa negeri lain yang Terengganu misalnya, Kelantan, mereka menggunakan macam mana yang kita laksanakan di peringkat federal kepada peringkat negeri. Saya bukan kata desentralisasi ataupun macam mana, tetapi pada peringkat kapasiti itu, kita ada plan dasarnya iaitu plan international. Di dalamnya ada 8 institusi, di dalamnya ada tekad integriti dan dibawa kepada peringkat negeri berdasarkan acuan peringkat negeri. Sebab peringkat nasional bercakap tentang aspek kalau sekarang ni hampir 34 juta orang yang ditadbirkan dengan kabinetnya atau jemaah menterinya dengan ketua jabatan peringkat persekutuan, baik KSU, ketua pengarah dan sebagainya. Tapi peringkat negeri, mereka ada baik daripada menteri besar, Suruh Kerajaan Negeri kepada ketua jabatan dan di situ pula ada perkajaan persekutuan, kerajaan negeri. Di sinilah ada kelainan sedikit daripada peringkat persekutuan tetapi mengguna acuan yang IIM melaksanakan tetapi acuan peringkat negeri berdasarkan kapasiti peringkat negeri. Ya? Tidak semua apa yang ada peringkat persekutuan ada peringkat negeri, tetapi pelaksanaan dasar-dasar itu disesuaikan di peringkat negeri. Dan ini alhamdulillah telah dilaksanakan dan cuma sekarang ini yang telah kita bincangkan untuk dinilai semula sejauh mana keberkesanannya dan sekiranya ada kekurangan kelemahan tertentu untuk kita permantapkan bersama-sama dengan kerajaan insya-Allah. InsyaAllah. Terima kasih banyak Datuk Seri Mustafa untuk meluangkan masa bersama-sama dengan kita di Bikin Super Cakap pada hari ini. Any last words daripada Datuk Seri sebelum kita tutup kita punya sesi hari ini lah? Sekali lagi lah ya, bercakap tentang integriti ni selalu kalau indeks-indeks yang ada disebutkan persepsi. Tetapi saya suka dalam pendekatan masa yang ada, kita katakan bagaimana persepsi negatif itu nak dipositifkan menjadi betul-betul realiti. Dan ini bukannya satu tindakan yang mudah tetapi tidak sukar. Kalau misalnya sekali lagi saya sebutkan pelbagai sektor memiliki peranan, pelbagai pihak melakukan apa yang sepatutnya dilakukan. Tetapi bila cakap pihak-pihak ni, dia bukan play blame game ataupun saling salah menyalahkan. Oh, pihak sana salah, pihak ini tak melakukannya, pihak tidak. Pada kita dan tentunya pada kepimpinan negara sendiri pun bahawa jatuh bangun negara ini berdasarkan kapasiti semua sekali. Jatuh bangun integriti begitu juga. Dia bukan kata oleh kerana AM tak berfungsi atau pekerjaan tak berfungsi tetapi gabung jalin dengan semua sekali pemegang taruh.
baik sektor swasta, masyarakat, kepimpinan masyarakat, hatta kepada semua sektor masyarakat sendiri. Jadi dalam erti kata, kesepaduan tindakan, kelestarian yang kita sebut tentang bagaimana untuk menentukan imej negara kita di persadaran antarabangsa, di persadaran dunia, menentukan bahawa kalau kita sebut saja integriti, boleh menjadi satu contoh role model. IM dan juga Planet International boleh saya katakan sebagai contoh kepada negara lain. Sebab apabila kita bentangkan peringkat antarabangsa, kita ada mekanisme tertentu seperti apa yang kita ada. Mereka berkata, wah, the wah factor itu merupakan bahawa mereka mengatakan mereka pun nak replicate, mereka pun nak juga menciptakan seperti mana PIN ada. Tetapi kalau negara lain boleh terima pakai seperti mana pernah kita bentangkan di integriti ataupun di Langkawi Dialog dulu, sejak daripada dulu, kalau negara lain boleh melihatkan ini sebagai satu contoh, lebih-lebih lagi orang Malaysia sendiri yang mesti menggunakan pakai tindakan ini. Dan tidak mudah, tapi tidak sukar. Saya ulang balik, tidak mudah tapi tidak sukar kalau betul-betul menginsafkan diri, mengikhlaskan diri dengan tindakan kita bahawa bukan saja untuk kebaikan mereka, kebaikan anak generasi mereka, tetapi kita semua, insyaAllah dengan negara kita akan menjadi satu bentuk model yang terbaik dalam soal membudayakan individu. InsyaAllah. Terima kasih Datuk Seri. Okay. Diharapkan episod kali ini followers podcast Cakap 10K boleh mendapat sedikit pengajaran untuk diaplikasikanlah dalam kehidupan seharian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya beretika demi Malaysia, tegakkan nilai murni.